Saya buat apa dengan phone abang tu? Saya nak pakai phone abang ya? Password dia. Sudah letak di dalam. Saya pula. Dua sampai habis. Dah lebih 11 sorok pun. Tak, phone Ila tengah charge. Sebab tu nak pinjam phone abang. Ila nak mesej Calung. Sedap. Dia kurang ni sikit je. Kasih sayang kepada abang. Air tangan abang. Kosong. Tak ada pun mesej dari dia. Ada. Jumpa mesej jawab. Episod ke-14 drama bersiri ni lah, Bisik Asmara ni. Saya pasang satu pasal watak Norin ni. Dia ni mental sebab okay, kita breakdown dua episod ni. Macam watak Farhan bila dia balik rumah, walaupun ada time tu dia macam kena mandem dengan Norin. Lepas tu dia bila dia macam ada scene masak-masak lah, dia jadi suami Sheila yang baik lah. Bukan nak kata baik, dia macam mood suami tu datang lah balik. Tapi bila dia dengan Norin, dia macam dah lupa bini dah. Tapi satu hal tentang Norin pula, kita cakap pasal Norin ni, dia memang kita tahu dia penyondol ni yang memang nakkan Farhan tu sampai tahap mungkin saya rasa dia nak Farhan terus dan ceraikan Sheila. Dia nak memiliki Farhan tu. Tapi Farhan ni dia macam masih lagi itulah, ada masa dengan Sheila, macam tak faham juga Farhan ni sebenarnya. Dan saya rasa gambar ke video ke apa, dia orang buat video call ke, Farhan video call dengan Norin ke, macam tunjuk kemesraan Farhan dengan Sheila. Saya rasa benda tu yang buatkan Norin jadi makin mental lah. Dia kalau tengok Sheila dapat perhatian Farhan, rasanya dia nak lebih lagi dari Farhan. Dan ni akan ganggu sikit mental dia. Tu yang saya cakap, Norin ni mental sebenarnya. Kalau dia ni faham yang Farhan ni tak boleh tak akan berpaling pada dia, ataupun ada masa bermuka-muka lah kejap dengan Sheila tu, dengan Norin rasanya patutnya Norin patut belah je, cari orang lain, cari orang sesuai, cari anak ikan ke apa, macam tu lah. Sebab dia, kalau dia penyondol yang pro, rasanya Farhan dah lama dah tinggalkan Sheila tu. Tapi itulah, drama ni banyak episod lagi kot rasanya. Tak tahu perkembangan macam mana hubungan antara cinta tiga segi antara Farhan, Sheila dan Norin ni. Dah lah, Farhan tu dah kantoi sebelum ni dengan isteri dia. Nak tunggu sampai benda tu lagi jelas di depan mata Sheila kot. Okey, sekian.